Okay, Assalamualaikum, nama saya Herman bin Parmin. Saya berumur 36 tahun tahun ni. Saya berasal daripada Kuching, Sarawak. Bekerja sebagai pemandu lori. Saya pemandu lori ni baru 4 tahun lebih. Sebelum tu pun saya pemandu tapi bawa van lah. Bukan, van. Oh, bawa van. Pemandu juga lah. Tu mungkin minat saya lah jadi pemandu. Enjoy drive. Tapi usia meningkatnya ada kurang sikit lah. Lagipun dah berkeluarga. Kalau bekerja tu pun tak dapat nak kerja shift, nak kena cari yang kerja office hour. Gaji kalau dekat Kuching, Sarawak ni tak besar lah macam dekat Semenanjung. Saya sebagai pemandu lori Kedah Hardware. Dia supply barang binaan, jadi saya hantar lah. Kalau ada customer beli, hantar. Gaji Kuching tak besar gaji pemandu. Kalau OT dikira lepas pukul 5.30. Baru ada OT. Kalau tak sampai 5.30 tu tak ada lah. Terus saya cakap sekarang ni basic saya 2,000. Macam saya sekarang menyewa dia under Perbadanan Perumahan dekat Kuching. Ada murah sikit lah, 150 sebulan. Macam itu. Tapi dia flat lah. Daripada kacamata saya yang sekarang alami lah. Kos hidup meningkat, gaji pun tak seberapa. Barang sekarang mahal, Kuching pun mahal sekarang barang. Kalau bawa RM50 tu satu plastik beg kecil je. RM50. Kalau KL tak payah cakap lah. Apa tu masalah sekarang kewangan lah, tu je lah. Yang lain tu okey, anak-anak okey lah. Saya sihat semula. Alhamdulillah sihat. Saya alhamdulillah sihat, tapi baru 2-3 hari ni kena demam. Ni pun masih lagi sikit. Ya, memanglah dalam hati dan fikiran saya memang besarlah harapan untuk saya join ni. Memang nak dapatkan hasil. Saya tengok tarikh dengan dia punya offline dan online bila dia buat. Lepas tu tengok masa saya bila sesuai. Saya tengok sekarang hari ni dah start. Semalam saya masih kerja. Hari ni start cuti seminggu tahun baru Cina. Itulah saya terus suruh adik beli tiket, tengok berapa yang paling murah lah. Terus beli 129. 1,900 Tak, 129 tiket. 129. Tiket flight. Tu paling murah dah. Semalam last flight saya naik pukul 11 daripada Kuching, KI2 balik stand esok malam juga last flight. Ambil murah sikit. Kalau untuk sekolah ni ada bantuan juga daripada kerajaan, macam bantuan awal persekolahan dah bagi dah bulan lepas. Bulan ni sebelum cuti sekolah. Lepas tu anak saya pun ada dapat KUAM. Tahu tak apa KUAM? Bantuan pelajar miskin Dekat Sarawak. dekat Sarawak. Tapi bukan. KPM. Tu pun tak banyak, seorang 100 je. Tu pun boleh jalan untuk cover beli barang sekolah. Tapi still abang kena keluarkan bajet juga. Kena juga lah. Untuk anak sekolah sekarang 5 orang dah sekolah. Untuk 5 orang dalam 1,000 cukup lah. Sebab tak semua kena beli barang baru. Pakai lagi mana pakai lagi. konsep ni macam Yelah. Harapan saya lepas kelas ni saya cuba buat apa yang doktor ajar. Teruskanlah, cuba nak buat duit, nak ubah hidup lah, nak bantu keluarga. Mesti pesan kalau nak pergi kelas, pergi belajar tu pergi betul-betul lah, jangan nak pergi tempat lain. Duduk Malaysia tak apa, janji gaji USD.